pada diri sendiri. Cepat serang dia balik! Hari yang hebat untuk bermain Beyblade di sini di pertandingan WBBA. Adakah lebih baik dari ini? Saya tak rasa macam tu. Mari kita lihat sendiri. Blade yang mereka akan berada di tangga teratas hari ini. Kalahkan beberapa beg, Kenta! Masuk saja! Cepat! Perlawanan dah bermula tu! Saya datang! Ambillah tu! Wow! Sayangnya! Penamat luar gelanggang. Pemenangnya adalah berikan tepukan untuk Kenta Yumiya. Dia akan mara untuk kepusingan ketiga. Cantiklah! Oh, ini betul-betul teruklah. Buya! Yo, macam buya! Ya, buya! Hebat yang hebat! Yeay! Bersiap sedialah peminat Beyblade. Dah tiba masanya untuk kesuku akhir. Pertama, Koji Yamada menentang Kenta Yumiya. Sedia, mula. 3, 2, 1. Ayo, hancurkan! Yeah! Selepas semua tu baru dapat masuk ke 8 teratas. Tapi kali terakhir kami tengok awak tak sampai pun ke pusingan ketiga. Sekurang-kurangnya awak dah jadi lebih baik sikit. Kan? Ya, tapi awak kalah pusingan pertama. Jadi awak dah teruk sedikit. Saya selsema ke? Lain kali, awak patut cuba gunakan Beyblade saya. Awak boleh pergi lebih jauh kalau gunakan jenis serangan. Betul tak? Terima kasih banyak. Tapi saya nak jadi lebih kuat dengan Sagittario. Saya rasa kami pasukan hebat. Saya tahu kami boleh menang bersama-sama. Betul kan Sagittario kawan lama? Yelah kan. Saya rasa ia tak ada mana langsung kalau tak menang dengan Beyblade sendiri. Kesudahannya satu-satunya cara untuk jadi lebih baik adalah berlatih kan? Baiklah, mari kita kuatkan semangat dan berlatih. Ayo. Mari kita lawan sekali lagi. Hei kawan-kawan, tengok. Macam mana boleh lewat ni? Saya kena balik rumah. Kita lawan nanti ya, Kenta. Teruskan berlatih semua. Lebih kuat dia. Kalau saya teruskan berlatih, langit adalah hadnya. Tengoklah ni. Bercakap tentang orang yang bertuah. Kita ada pemenangnya. Cantiklah. Tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan yang gemuruh untuk pemenang kejohanan kebangsaan dan pemegang gelaran baru Blade nombor 1, Kenta, Raja Permainan Beyblade Yumiya. Hidup Raja Kenta! Hidup Raja Kenta! Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak awak semua. Saya nak ucapkan terima kasih pada Beyblade dan ejen saya. Patut ke saya ucap terima kasih pada Mak? Aduh. Apa masalah awak ni, budak? Saya jatuh terduduk ke? Apa? Awak ingat ini kelakar ke?
Jadi awak ingat ni kelakar ya? Budak hinggusan macam awak terlanggar cip bengkel. Tapi maaf, saya bukan sengaja langgar. Bah! Bukan tu yang penting sekarang ni. Betul tak kawan kecil? Bukan ke? Tak. Untuk penebusnya, awak boleh lawan cip bengkel dalam perlawanan Beyblade. Awak kalah, kami dapat mata awak. Semuanya ke? Awak semua ni face hunter kan? Baguslah awak perasan. Dan kami tahu banyak juga mata yang awak dah simpan. Tak boleh. Awak tak boleh ambil semua mata Beyblade saya. Kalau awak nakkannya, masuklah bertanding dan lawan dengan adil. Macam tu caranya. Awak ingat kami nak sangat ke dapatkan 10 atau 20 mata ikut peraturan piawai itu? Kalau awak tak nak kehilangan mata awak, apa awak perlu buat ialah mengalahkan bengkel. Ya, betul tu. Awak dah tunjukkan pada kami kehebatan kemahiran pemain di kedudukan 8 teratas, kan? Sesiapa tolong saya! Jeritlah sesuka hati awak. Tak ada siapa akan datang tolong awak. Baiklah, mari kita bersedia untuk berlawan. Inilah dia. 3. Tidak, tolonglah. Saya tak nak lawan kalau jenis macam ni. 2. 1. Ayo hancurkan! Nenek saya pusing lebih laju dari itu. Ya, nampak macam awak 8 bayi blader teratas. Ayo, Sagittario! Geli tahu tak? Sagittario! Ini tak adil betul. Hentikannya cepat. Baiklah, patut ke saya tamatkannya sekarang? Tengok baik-baik ya. Awak mungkin nak buat catatan. Inilah caranya untuk menyerang. Sagittario! Apa? Tapi macam mana? Apa? Hei! Lawan B sepatutnya menyeronokkan. Awak semua buli satu orang. Awak bukan blader yang sejati. Apa awak cakap? Awak ingat awak tu siapa? Nama saya Jingga. Jingga Hagane. Jingga? Jadi awak ingat awak hebat sangat. Menghalang perlawanan saya bukan satu tindakan orang yang bijak tahu. Kalau macam tu baiklah. Kalau awak betul-betul nak tolong budak ni, jadi lawan kami. Tak ada masalah, kawan. Tapi perlawanan ni akan dikira sebagai perlawanan handicap 1 lawan 5. Apa? Tapi tu tak adil. Diam ajalah. Macam inilah cara kita akan lakukannya. Jadi nak lawan ke tak? Atau awak nak serahkan semua mata awak kat kami sekarang? Tak, jangan lawan mereka. Ini kan perlawanan saya. Ia tak ada kaitan dengan awak. Hal kecil aja, budak. Oh, Saya takkan kalah Tapi- dengan mereka semua. Baiklah. Tak kelakar pun. Dia ingat dia tu kelakar ke apa? Siapa kisah? Mari lakukannya. Ayo hancurkan! Wah, ini terlalu pantas. Saya tak nampak pun Beyblade tu. Lebih 30,000. Susah nak percaya. Saya tak pernah tengok mata sebanyak tu. Dia berada di tahap yang berbeza. Tak mungkin kita boleh menang. Saya akan ingat sampai bila-bila. Wow! Gempak betul. Hebat betul
Betul lah, Jingga. Tak apa ke saya panggil Jingga? Tak apa Encik Hagani. Oh, tak panggil Jingga je lah. Awak hebat, Jingga. Oh, nama saya Kenta. Oh, terima kasih tolong saya. Tak tahu macam mana nak balas. Tengok apa yang saya ada. Separuh donat, Encik Fragi Tokus. Lin, saya tak ada apa-apa. Tak perlu berterima kasih lah. Bagi tahu saya siapa mereka tu. Siapa mereka? Mereka tu ialah Face Hunter. Apa? Face Hunter? Ya, mereka paksa pemain yang lebih muda dalam perlawanan yang tak adil dan curi semua mata mereka. Dah ramai kawan saya yang kena. Mereka tu kaki buli. Nampaknya something macam mereka ada di mana-mana. Betul ke awak bukan dari sini? Jadi awak dari mana, Jingka? Bagi tahu saya. Dari mana? Rumah saya ada di sini. Betul ke? Ya, betul. Saya suka mengembara ke seluruh negara. Saya akan mencari pesaing yang hebat untuk jadi blader yang terkuat sekali. Seluruh negara? Seorang diri? Ya. Wow! Itu betul-betul hebat. Tentu awak dah berlawan dalam banyak perlawanan. Itulah yang jadikan awak kuat. Saya tak naklah ganggu awak. Mesti awak penat. Jadi awak berehatlah dulu. Apapun, macam mana saya boleh jadi lebih kuat macam awak? Lebih kuat? Ya, memang biasalah blader nak jadi lebih kuat. Betul tak? Saya tahu saya kena banyak berlatih untuk kekuatan serangan dan stamina saya. Kalaulah boleh jadi sekuat awak, Jingga, Face Hunter tu tentu tak akan pandang rendah pada saya lagi. Ia perlukan jiwa yang besar. Jiwa yang besar? Ya, betul tu. Sebab Beyblade menyerang awak di sini. Saya tak fahamlah. Jangan risau pasal tu. Bertenang aja macam ni. Macam ni? Okey. Wow. Wow! Wow, berat betul tu. Berat sangat. Hei, Jingga. Jingga, awak akan ke tempat seterusnya tak lama lagi. Sebab, iyalah, kalau awak suka, mungkin awak boleh tinggal di bandar ni. Ya. Ayo, hancurkan. Lupakan je lah. Jadi, dia dah kalahkan awak semua dan kemudian awak datang balik ke sini merangkak macam bayi. Maafkan saya. Tapi budak tu memang kuat sangat. Tapi kalau awak lawan dia, Kyoya. Ya, awak boleh hancurkan dia dengan Leon awak. Apa awak kata? Berani awak sebut nama Leon tanpa kebenaran saya? Maafkan saya, Tuan. Awak akan betul-betul menyesal kalau awak tak pergi dan uruskan budak Stinka ke entah apa namanya. Jadi baiklah, buat aja apa yang awak semua perlu buat. Lena ke awak tidur? Kami tengah buat parti ni dan awak dijemput. Saya harap Jingga masih ada di sini. Saya nak dibagi saya apa-apa petua Beyblade hari ni. Jingga! Nampaknya dia dah berangkat pergi ke bandar baru. Tapi saya ingat kami boleh berkawan. Tapi rasanya tentu dia tak jauh mana pun. Mungkin dia ada dekat sekitar bandar je. Saya kena cari dia. Jingga, awak kat mana? Saya tak sangka awak pergi macam tu je tak cakap apa-apa. Jingga! Jingga!
Budak-budak face hunter tu lagi. Jangan cakap yang... Jingga Hagane. Awak ingat awak dah cukup bijak kan dah malukan kami semalam? Jadi hari ini kami akan balas balik perbuatan awak tu. Dengan keistimewaan Face Hunter. Perlawanan 100B. Okey, baiklah. Saya terima 100 ke 1000 B pun boleh. Baik. Awak akan terima balasan sebab mulut awak tu. Ya, kami akan ajar awak bila awak cari nahas dengan Face Hunter. Mungkin awak perlukan masa ucap selamat tinggal pada mata awak. Bagus tu. Jadi baiklah. Mari kita mulakan parti ni. 3, 2, 1. Jingga! Ayo hancurkan. Ya! Wah! Ini nampak teruk ni. Mereka di merata-rata. Ada terlalu banyak Beyblade. Mustahil untuk tahu dari mana ke mana dan B mana yang akan menyerang. Tak ada yang menghangatkan hati selain perlawanan 100B. Semua B saling bertembung, meningkatkan kuasa dan mengubah trajektori mereka supaya mereka boleh menyerang dari semua arah. Memang hebat. Habislah dia. Tak ada yang boleh selamat dari serangan 100B. Jadi cepatlah kalah. Kami ada tempahan makan tengah hari. Sekejap, ada ke? Jaga-jaga, Jingga! Nampaknya kawan awak tu terlalu takut untuk bergerak. Hentikan! Cukuplah tu! Ini bukan perlawanan B yang sebenar. Jingga, cepat lari! Diamlah. Awak diam dan tengok aja. Ya, Kenta, tengok. Ha? Saya takkan ke mana-mana. Tapi, Jingga... Ingat, Kenta, kekuatan B bukan datang dari kekuatan serangan atau stamina. Apa? Dan tak kira berapa banyak sekalipun. Mari mulakan. Dah tiba masanya, Storm Pegasus. Jingga! Ayo, hancurkan! Ya! Tak mungkin. Ya, betul ni. Itu memang mengagumkan. Hebatnya. Sekarang baru saya faham apa yang dimaksudkan. Ayo, Pegasus! Apa sebenarnya perlawanan Blader? Apa yang sedang berlaku? Hei, jangan lari. Awak semua. Mama. Wah! Awak akan terima padanya. Aduh. Macam saya cakap, perbezaan antara menang dan kalah adalah semangat Blader. Ya, saya faham. Itu memang hebat, Jingga. Jingga Hagane. Ha? Storm Pegasus, ya. Akhirnya, kawanku. Nampaknya lawan yang layak untuk saya dan Rock Leon saya telah muncul sekarang. Awak ni siapa? Saya Kyoya Tategami. Ini pasti akan menang. Seterusnya dalam Beyblade, Jingga telah menghadapi terlalu banyak perlawanan untuk menjadi yang terbaik. Ia perjalanan yang sukar, namun dia memperoleh ramai kawan sepanjang perjalanan dan dia akan perlukannya.
kerana dia bakal menghadapi musuhnya yang paling suka, Leoya dan Face Hunter. Dia lawan yang licik dengan Beyblade yang menakutkan, Rock Leon. Rakan-rakan Jingga akan menyokongnya, namun dia adalah pejuang di barisan hadapan. Ianya kuasa kejahatan, menentang semangat Blader sejati. Jingga tak akan mengecewakan dirinya atau rakan-rakannya sebegitu mudah. Jadi jangan terlepas dalam pertarungan Beyblade abad ini. Kuasa kegelapan harus ditewaskan. Ayo, hancurkan!